Kalau kau belajar, kau tak akan dapat macam ni. Kau tengok kakak kau. Kau tengok abang kau. Semuanya masuk universiti. Itu yang aku bangga. Kau nak banggakan aku apa? Jawablah aku tanya. Itulah hidup ni. Kenapa perlu kita susah-susahkan hidup kita dengan keadaan orang? Kenapa kita perlu campur tangan urusan orang? Kenapa kita tidak bersetuju dengan kehidupan orang? Itu kehidupan dia lah. Dia hidup macam tu. Allah susun dia tu. Kan kita belajar tauhid. Tidak akan berlaku satu yang berlaku. Semua yang berlaku itu dalam takdir Allah. Dalam urus takbir Allah. Dalam ketentuan Allah. Dalam pilihan Allah. Allah yang uruskan hidup dia. Dia ada tu pun Allah yang adakan dia. Dia hidup sampai sekarang, Allah yang ada. Dia kahwin dengan isteri dia tu pun Allah yang pilih untuk dia. Di tangan jodoh dia. Kenapa kita sibuk dengan jodoh orang? Ada kenapa kita nak sibuk dengan orang? Duk marah-marah kat orang. Kan berapa ramai di luar sana dia duk marah-marah kat orang. Akhir sekali dia isteri kedua. Jangan bergurau dengan takdir orang. Kerana kita belum tentu takdir kita sendiri. Jangan duk sibuk dengan takdir orang. Agak-agak takdir orang itulah takdir kita juga. Inilah belajar tauhid. Belajar tauhid ialah sibuk dengan Allah. Dan sibuk dengan diri kita dengan Allah. Bukan sibuk dengan orang.